Assalamualaikum kawan-kawan. Umar kembali lagi. Kali ini Umar akan menceritakan kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam bin Imran bin Kahit, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda abang kepada Nabi Musa alaihissalam. Baginda dilantik menjadi Rasul. Selepas Nabi Musa alaihissalam dilantik menjadi Rasul di Bukit Tur Sina, baginda bersama-sama Nabi Musa alaihissalam menjalankan dakwah. Nabi Harun alaihissalam memimpin Bani Israel supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda sentiasa mengikut Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, Haman dan Karun. Nabi Musa alaihissalam sendiri mengakui saudara-saudara baginda fasih berbicara dan berdebat melebihi diri baginda. Nabi Harun alaihissalam